Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi korang bersama dengan aku lagi, Haziq Muhammad. Ayuh kita teruskan. Assalamualaikum. Jadi hari ini aku nak tanya korang satu soalan. Apa jadi dengan korang, ataupun apa yang akan jadi dengan kita kalau kita bangun pagi pada suatu hari, kita anggap pagi tu adalah pagi yang biasa. Kita bercadang untuk menjalankan rutin harian kita macam biasa, pergi kerja ataupun masuk kelas, bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan kawan-kawan. Tapi semuanya berubah. Apa yang kita rasa kalau kita bangun suatu hari nanti, rumah kita dirampas? Apa yang kita rasa kalau kita bangun pagi, kita tengok keluarga kita bergelimpangan di hadapan jalan-jalan? Apa kita rasa bila kita bangun pagi, rumah kita hancur? Apa yang kita rasa bila bangun pagi, kita lihat semua harta kita dirampas? Jadi hari ni aku nak bawa korang merasai apa yang dirasai oleh saudara-saudara kita di bumi Palestin. Kadang aku pelik, macam mana satu bangsa boleh tahan apabila bangun pagi tengok rumah mereka dirampas, melihat anak-anak mereka mati, kampung mereka dipadam. Jadi benda pertama yang kita fikir apabila kita sebut tentang Palestin adalah sebuah perampasan tanah, air, perampasan harta daripada bangsa-bangsa mereka. Jadi permulaannya daripada bila? Akhir abad ke-19 di Eropah muncul satu gerakan yang bernama Zionism, ataupun yang hari ini kita panggil mereka Zionis, adalah berasal daripada gerakan politik yang bernama Zionism, dipelopori oleh Theodor Herzl. Aku tak tahu sebutan ni macam mana, aku takkan pernah nak hafal, aku takkan pernah nak tahu pun sebenarnya tentang dia ni. Tapi aku nak tahu siapa punca daripada semua benda ni. Dia buat gerakan ni asalnya, alasannya adalah sebab pertama, dekat Eropah dahulu ramai orang Zionis ataupun orang Yahudi laknatullah. Kemungkinan benda tu adalah fakta, tapi bina negara di tempat orang, di Palestin, di tanah orang, itu adalah sebuah fakta yang kita semua boleh nak nafikan langsung. Itu adalah fakta yang paling fakta yang kita boleh nampak semua kebenaran itu pada hari ini. Yahudi ni asalnya adalah sebuah gelombang yang datang daripada Eropah ke bumi Palestin pada suatu ketika dahulu. Bila diorang jejak kaki ke tanah Palestin, diorang buat satu benda demi satu benda. Mereka beli tanah, mereka beli tanah sana, mereka beli tanah sini, sedikit demi sedikit tanah mereka menjadi banyak di bumi Palestin. Dan ada yang bina komuniti sendiri, dan mereka mencetuskan konflik demi konflik pada tanah yang mereka menumpang sebenarnya. Lepas Perang Dunia Pertama, British mengambil alih Palestin. Ketika itu Kerajaan Ottoman sudah jatuh. Jadi di situ British mengambil khianatan yang besar kepada Palestin pada ketika itu. Cuba kau orang bayangkan, engkau ketua kelas, engkau ambil sesuatu daripada kawan kau yang lain dan berikan kepada yang lain tanpa meminta izin kepada kawan kau yang lagi seorang. Padahal pen tu hak dia, tapi engkau ambil dan engkau berikan kepada orang yang ada pen. Walaupun pen tu bukan milik dia, pen tu milik orang yang pertama tadi, tapi disebabkan engkau ketua kelas, engkau ambil pen ni, kau bagi kepada orang ni. Adakah itu adil? Tanpa meminta izin, tanpa mendengar satu belah pihak, hanya mendengar satu belah pihak. Adakah itu adil? Jadi British ambil alih Palestin. Pada tahun 1913 keluar Balfour Declaration, dan British mula menyokong penubuhan tanah air di atas bumi Palestin. Mereka melakar sedikit demi sedikit peta, di atas peta nama Israel di atas tanah Palestin. Sebelumnya full milik Palestin, dituliskan di atas peta itu adalah Palestin. Mereka melakar sedikit demi sedikit huruf Israel tanpa keizinan tuan tanah. Kau bayangkan kau tengah tengok TV dengan family kau, kau bayangkan kau tengah duduk bersenang lenang dengan family kau, gelak dan bahagia. Tiba-tiba ada orang luar datang, ketuk pintu, dan dia kata, "Cik, rumah cik ni saya nak bagi dekat orang lain." Ataupun, "Cik, minta maaf ini dah jadi rumah kita orang, korang dah boleh berambus daripada sini. Ini tempat kita orang." Adakah itu adil? Itu bukan hak mereka, tapi mereka mengambil secara paksa hak milik orang Palestin yang sebenar. Kita beralih kepada tahun 1947. United Nation ataupun UN cadang pelan pembahagian disebabkan ada segelintir pihak ataupun separuh pihak rasa ini mereka punya, dan pihak
yang tak sepatutnya claim itu adalah tanah mereka, nak juga hak. Adakah itu adil? Aku akan ulang perkataan adil dalam video ni sebanyak yang aku boleh untuk tunjukkan kepada dunia yang sebenarnya dunia sekarang ni adalah di dalam keadaan yang sangat tidak adil. Dan yang paling sedih sekali adalah sehingga 400 anggaran kampung dihapuskan ataupun dipadam. Kita melonjak ke tahun 1967, iaitu Six Day War. Israel mula menguasai tebing barat Gaza, dan lebih pahit lagi untuk kita terima adalah mereka mula menguasai Baitul Maqdis. Checkpoint, sekatan, permit hidup bukan digariskan masa lagi. Hidup bukan lagi digariskan oleh penyakit tua, tapi berdasarkan oleh senapang-senapang nafsu kerakusan tentera-tentera mereka, kerajaan-kerajaan mereka, menteri-menteri mereka, bahkan orang-orang awam mereka sekalipun. Bila-bila masa saja engkau daripada Palestin, kau mati tak ada siapa kisah. Engkau orang Palestin, hari ni juga, sekarang ni juga aku boleh pergi bunuh kau, tak ada siapa kisahlah. Kau minta tolong, kau jerit, tak ada siapa yang akan bagi bantuan dekat kau. Kau hanyalah seorang Palestin, kata mereka. Bahkan ada orang Melayu Islam kita sendiri yang tidak mahu mempedulikan perkara-perkara macam ni. Bayangkan jika benda ni terjadi dekat family kita, bayangkan benda ni jadi dekat keturunan kita, bahkan bayangkan benda ni jika jadi kepada kawan-kawan kita. Apakah yang engkau akan terima? Kalau ada satu nama yang mampu buat dunia diam, aku boleh sebut nama tu adalah seorang kanak-kanak masih kecil, tidak berupaya, yang bernama Hain Rajab. Segelintir daripada kita tak ambil kisah sangat pun pasal Hain Rajab ni. Dia seorang budak perempuan, sudahlah budak perempuan, baru berumur 6 tahun. Pada satu hari Hain Rajab ni berada dalam kereta dengan keluarga dia. Dia cuba lari daripada serangan, kereta ditembak. Dia masih hidup. Dia buat panggilan kecemasan. Dia call panggilan kecemasan, suara yang sangat kecil dan ketakutan. Kau boleh terfikir tak, seorang budak kanak-kanak umur 6 tahun, orang tersepak dia pun kita akan rasa kesian dekat dia. Kita tengok budak 6 tahun ni terjatuh pun kita kesian. Dia call panggilan kecemasan tu, menggigil-gigil suara dia. Dia bagi tahu kepada petugas kecemasan tu, operator yang angkat call tu, tolong, keluarga saya dah tak bergerak dah semua ni. Guess what? Ahli keluarga dia semua dah mati. Tak ada seorang pun yang hidup. Lebih menyakitkan hati, semua orang yang dalam kereta tu, tak ada seorang pun pengganas yang dikatakan oleh mereka. Lebih menyayat hati, ambulan datang, ambulan berpusu-pusu datang, petugas kecemasan datang berpusu-pusu untuk selamatkan dia, pun diserang, meninggal. Paramedik terbunuh. Dan akhirnya Hain Rajab ditemui dalam kereta tu sudah pun tidak bernyawa. Mungkin kita rasa benda tu mungkin tak disengajakan. Mungkin ada orang yang bodoh, dia akan fikir kemungkinan Zionis tu tak sengaja kot tembak. Oh, terkena. Tahu tak berapa tembakan yang dilepaskan kepada kereta yang ada Hain Rajab tu? Bila mereka kira-kira, lebih daripada 300 das tembakan di sekeliling kereta. Bukan satu tempat, di sekeliling kereta. Kereta tu 360 darjah, daripada sini pusing ke sini semula, penuh dengan lubang. Bila dia orang kira 300 lebih tembakan. Family terbunuh, family dia mungkin terbunuh pada tembakan 10 terawal dan sebagainya. Hain Rajab ni 300 lebih tembakan tu. Bayangkan kalau bukan peluru pertama yang hinggap mematikan dia, bayangkan yang lain menyayat kulit-kulit dia sedikit demi sedikit. Macam mana dia menanggung rasa kesakitan seorang diri yang menyaksikan ahli keluarga dia yang dah tak ada. Kekecewaan hati bercampur baur dengan rasa takut. Cerita ni pasal Hain Rajab ni bukannya cerita yang lama. Baru ni zaman yang ada 4K, zaman yang sekejap je send dekat sini satu saat, dekat belah hujung dunia dah boleh tengok apa yang kita send sekarang ni. Sekarang kejadian ni sekarang, bukan waktu tak ada kamera. Tapi ajaibnya kejadian Hain Rajab ni pada waktu tu, bukan sekarang. Sekarang dah ada movie dan sebagainya. Pada waktu tu dunia senyap. Dunia seolah-olah tak tahu pun pasal kes ni. Padahal ramai yang tahu. Media diam. Benda ni bukan time tu tau, terus kejadian ni berlaku, terus media cover sana sini. Tak, selepas sekian lama baru diorang semua ambil kisah. Cuba kau bayangkan kalau ada kes bunuh seorang budak perempuan umur 6 tahun di Tokyo, Jepun contohnya, di Amerika contohnya, dibunuh, dunia akan berkabung berhari-hari. Tapi Hain Rajab dapat tak benda ni? Tak dapat. Ini yang aku kata keadilan dia diragut. Adil ke tidak dunia kita pada hari ini? Adil. Kita
sedang menyaksikan penindasan, pembunuhan, bukan kepada, aku bukan nak rasis, bukan kepada agama lain, agama yang Nabi wariskan dekat kita, agama yang Nabi pesan dekat kita. Jaga agama ni baik-baik. Sahabat-sahabat perang bermati-matian demi agama ni, demi melihat ukhuwah kita sesama Islam sehingga ke akhir zaman, sehingga ke kiamat nanti. Tapi kita hari ni, kita tengok, kita menyaksikan mereka dibunuh tanpa boleh berbuat apa-apa. Bahkan ada yang mengecam orang yang menyokong mereka. Aku cuba letak aku punya diri dekat dalam kasut diorang. Kalau aku jadi diorang tu, aku mampu ke nak hidup? Aku mampu ke nak bersyukur lagi atas kehidupan aku pada hari ini? Jadi fikir-fikirkanlah. Free Palestine, Allahu Akbar. From the land to the sea, Palestine will be free. Peace. All eyes on Gaza. Selamat berjuang atas cara masing-masing. Assalamualaikum.